aku separuh mati. Ya. Tapi kita carilah hari yang sesuai. Jangan kelang kabut lah. Abang pun janganlah letak harapan tinggi sangat. Betul tu Puan kata. Abang janganlah berharap sangat. Anum pun takut ni. Kalau Abang Bat tak sembuh nanti, Anum yang rasa bersalah. Apa pula? Anum yang cadang. Kalau Bat tak sembuh juga, Anum lah salah. Anum kena denda. Betul tak, Mak? Kita suruh dia lari sekeliling rumah 20 kali. Okey? Ya, bang. Mak, kalau hujung minggu depan okey tak? Okey, kita pergi hari Sabtu lah. Kita tolak pagi. InsyaAllah kita sampai Kampung Anum tengah hari. Lepas tu pergi rumah Ustaz dah petang juga. Kalau sedih bolehlah tidur dekat rumah Anum. Tapi rumah kampung je lah. Kampung lah, betul tak, Mak? Ya. Kan? Dingin kan? Suasana kampung tu. Betul tak? Anum pergi bagi makan kat Abang Bat dulu Okey, Noh. Terima kasih. Abang Bat. Anum bawa kuih ni. Nah, makan ke? Duduk dulu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Bat baca bismillah dulu macam mana? Bismillah. Abang Bat makan bismillah. Baca. Itu dah tu. Sedap. Suka sangat tu. Oh, Abang Bat. Hari tu kan Anum bersihkan bilik tidur Abang Bat. Lepas tu, Anum nampak gitar tu. Batia, kamu kena banyak bersabar. Badrul tu bukan macam dulu lagi. Pak Idris, saya ni dah lama dah bersabar, Pak Idris. Tapi kalau dia sampai cederakan orang tu, takkan kita nak biarkan? Pak Idris, nanti hujung minggu ni, Pak Idris standby ikut kami. Ke mana tu? Pergi balik Kampung Anum, bawa Bat berubat. Alhamdulillah. Ni Batia, Pak Idris jemput Maklimah je kat bus stand tu. Mungkin dia dah sampai kot. Pak Idris pergi dulu ya. Okey, baik Pak Idris. Baik. Nasib baik tak dalam kan luka tu? Yalah. Tapi nanti kalau awak tanya, saya tak tahu apa nak jawab. Kenapa awak jadi macam ni? Puan, tak apalah Puan. Sikit je ni. Lagipun dulu masa Anum kecil-kecil pun lasak kat kampung tu. Dah biasa dah luka-luka macam ni. Tak apa Puan. Alah, saya betul-betul minta maaf bagi pihak Badrul je. Kita tak nak pergi doktor ni. Sikit je ni Puan. Tak apa. Jangan pegang-pegang. Aduh, ya Allah. Anum, boleh saya masuk? Masuk. Ya Allah. Puan. Boleh pegang jap je. Okey, tak apa, tak apa. Saya letak. Puan. Anum, saya masakkan sup untuk Anum ni. Anum makan ya. Puan, ya Allah. Susah je Puan. Anum okey je. Luka sikit je ni. Sikit apa Anum? Tak apalah, 2-3 hari ni Anum rehat, tak payah buat kerja apa-apa. Ya? Tapi Anum boleh je buat kerja rumah. Tak ada masalah Puan. Seganlah Puan Anum untuk terbaring je kat sini. Lepas tu Puan siap buat sup semua. Tak apa. Itu Mak Limau. On the way balik. Hari ni biar dia uruskan makan minum Badrul. Cuma saya nak minta tolong satu je, boleh? Tolong jengukkan juga Badrul tu. Bukan apa, risau kalau dia mengamuk. Tak nampak muka Anum nanti. Ya? Boleh Puan. Kejap lagi Anum jenguk dia. Terima kasih. Makanlah kalau kurang garam ke. Puan. Terima kasih banyak Puan. Hingga aku